mengenai cadangan Yang Berhormat Sahabat Bernam Menteri. Ya. Isu ini berkenaan dengan jururawatan untuk berdasarkan pada kadar ratio dia, nisbah dia 1:200. Itu nampaknya tak logik. Kita kena dasarkan pada sempatan kerja di Malaysia. Nisbah itu di negara-negara yang maju, mereka ada banyak program yang lain. Dia ada community nursing, dia ada home visiting. Oleh sebab itu, mereka perlu lebih ramai jururawat. So kita tak boleh katakan kita perlu jururawat berdasarkan pada nisbah yang dipakai di Eropah. Kita kena berdasarkan pada apakah keperluan kita di Malaysia sendiri. Pasal di Malaysia kita ada 21,000 jururawat di hospital-hospital swasta. Kita perlu lebih kurang 10% daripada jumlah itu tiap tahun untuk turnover, ya. Saja 2,000 saja. Tapi kita baru dengar tahun lalu kita ada masukkan saya ingat 8,000 jururawat pelajar. So memang mereka tak akan dapat kerja. So untuk berdasarkan pada nisbah yang dipakai di Eropah, itu is not a logical way of going about it. Seolah kita katakan negara maju ada skyscraper. So negara miskin hanya buat skyscraper, dia akan jadi maju. It's that kind of thinking, Nisbah itu berdasarkan pada program-program yang berada di negara itu. Mereka pakai jururawat untuk counselling, untuk untuk diabetes, untuk home visiting, untuk child, old age care. Baru dia boleh bagi kerja itu nisbah untuk 1:200. Tapi tanpa program macam itu di Malaysia, kita hanya dasarkan pada nisbah itu, it doesn't work. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sungai Siput atas pandangan maklum balas yang diberikan itu. Saya takkan cuba untuk menjawab ini bidang kepakaran Sungai Siput. Cuma saya juga ingin berkongsi bahawa dengan mengambil kira pandangan itu, dan saya fikir ini kita akan ambil kira untuk dibincangkan, sebab kami buat keputusan ini bersama-sama dengan unjuran yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Namun juga saya ingin sebutkan bahawa sekarang ini kita sebenarnya menggalakkan, sebab ini berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat daripada pasaran dan juga daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, terutamanya Kementerian Kesihatan. Yang diperlukan sekarang ini ialah bagaimana kita meluaskan, bukan meluaskan pekerjaan, meluaskan bidang yang dilakukan oleh seseorang jururawat itu, sehingga misalnya sekarang ini kami memikirkan yang lebih utama itu ialah menentukan lebih ramai ataupun menentukan sejumlah pelajar mengikuti bukan diploma atau bukan kejururawatan pada peringkat diploma pengajian, tapi pada peringkat ijazah, supaya mereka boleh meluaskan tawaran perkhidmatan mereka kepada masyarakat. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih atas intervention daripada Yang Berhormat tadi. Isu PTPTN dibangkitkan oleh Yang Berhormat Rantau Panjang dari segi pembayaran. Ya sahabat. Terima kasih Datuk. Sebelum pergi kepada tajuk lain, IPTA tadi yang menarik perhatian saya. Yang Berhormat menyatakan kerajaan tak bercadang lagi untuk menambah bilangan IPTA kita. Tak apalah, itu mungkin kita boleh terima dari sudut yang lain, dan kita memperkasa tentang peranan IPTA. Cuma sebelum Yang Berhormat pergi jauh, saya rasa setelah 50 tahun lebih kita merdeka, IPTA kita tidak lagi menang ataupun melahirkan tokoh-tokoh yang memenangi apa yang katakan dengan izin Nobel Laureate. Ini kita menunggu kelahiran anak sulung kita ataupun tokoh sulung kita yang bakal mungkin akan menerima anugerah ini. Jadi apakah langkah-langkah yang Berhormat rasa dengan memperkasakan IPTA kita ini, kita akan menghasilkan tokoh yang bakal memenangi award yang sangat dihargai, Nobel Laureates ini, yang saya rasa kita tak dapat lagi mencapai matlamat ini. Terima kasih. Soal Nobel Laureate ini termasuk Tuan Yang di-Pertua dalam antara matlamat
kementerian untuk melahirkan pemenang ataupun mereka yang dipilih untuk menerima anugerah Nobel. Dan kalau kita lihat kebanyakan, kalaupun tidak semua, kebanyakan mereka yang menerima anugerah Nobel, apalagi kalau dia seorang ahli akademik, lazimnya berdasarkan kepada teori-teori original dengan izin yang mereka lahirkan. Dan di sini letaknya relevance research and development, terutamanya yang bersifat fundamental. Walaupun ada pemenang anugerah Nobel yang menang anugerah itu berdasarkan research yang bersifat application. Jadi satu daripada perkara yang kita berikan tumpuan yang sangat-sangat sekarang ini ialah soal research and development itu. Ya. Ya, silakan Muhammad. Itu yang betul. Penjelasan. Saya memang berminat dengan hujah yang berhormat tadi. Saya berharaplah pada satu hari kelak kita akan ada orang Malaysia yang mencapai tahap Nobel Prize, mendapat Nobel Prize. Ini memang satu itu impian kita lah. Walau bagaimanapun, bolehkah yang berhormat terangkan kepada Dewan yang mulia ini mengenai itu World University Rating, walaupun kriteria digunakan misalnya dengan Times University World Rating ada dikaitkan, saya memang setuju. Memang ada setengah-setengah kriteria tu mungkin di Malaysia tu tak dapat dicapai kalau berbanding dengan itu negara yang lain. Walau bagaimanapun, dalam 20 buah universiti IPTA kita ni, mengapa satu pernah di dalam Times itu rating ni tak sampai 400? Tak sampai 400. Walhal kita dapat itu Hong Kong 34, Singapura sampai 40 dan sebagainya. Dan Universiti Malaya kita ada 5 yang diberi otonomi sekarang. UM, UKM, UPM, USM dan UTM. Dan 5 yang didapat dapat otonomi pun tak sampai 400. Mengapa hal ini boleh berlaku? Bolehkah kita dapat penjelasan bagaimana kita boleh menambah baikkan keadaannya? Kalau saya boleh jawab, dah dapat dah top 100. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya autonomi itu kita baru berikan beberapa bulan yang lalu, tak sampai pun setahun lagi. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mendapat ranking itu. Sebenarnya ada banyak faktor dan ini pun sudah dijawab beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini. Kita mengatakan bahawa ranking itu ditentukan oleh pihak-pihak yang menjalankan ranking tersebut. Ada 3 ataupun 4 daripada world ranking dengan izin yang dilakukan, dan tidak semua IPTA kita mengambil bahagian dalam ranking. Misalnya Universiti Sains Malaysia dia tidak berminat dengan ranking. Universiti kita yang betul-betul berminat dengan ranking ialah Universiti Malaya. Satu ketika Universiti Malaya pernah berada di ranking yang agak tinggi, ya. Tapi seperti yang Berhormat sebutkan tadi juga, ada masanya kriteria-kriteria itu berubah dari masa ke semasa, dan kita ada kepentingan-kepentingan nasional yang mesti kita penuhi terlebih dahulu, dan oleh yang demikian mungkin, saya kata mungkin, itu antara sebab kenapa kita belum berada di sana. Namun saya cukup yakin
dengan kita memberikan autonomi baru bermula beberapa bulan yang lepas, dengan penambahan dari segi dana untuk research and development, dengan iklim kampus insya-Allah bertambah bebas, ya, dan perkara-perkara lain yang sedang kita usahakan. Mudah-mudahan satu hari nanti kita akan mendapat universiti kita yang berada di ranking yang lebih baik. Okey, Kepong. Tuan Yang di-Pertua, ini cerita PTPTN ditimbulkan oleh dua orang ahli yang berhormat, Rantau Panjang dan Padang Terap. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, skim pembiayaan PTPTN diwujudkan bertujuan untuk memberi pembiayaan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar di IPT tempatan yang untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan keuangan. Yang berhormat memohon agar dikaji semula kadar caj pentadbiran PTPTN. Sebenarnya kita telah mengkajinya banyak kali dan telah diturunkan daripada kos pentadbiran 4% dan sekarang ini kepada 1% sahaja. Berkaitan contoh yang diberikan oleh Yang Berhormat, di mana pinjaman sebanyak RM48,000 perlu dibayar balik sebanyak RM61,829 dengan kos pentadbiran sebanyak RM13,829. Sebenarnya itu kalau dikira berdasarkan tempoh bayaran balik selama 15 tahun dengan kos pentadbiran 3%. Tetapi apabila telah diubah kepada sistem ujrah, yakni 1% setahun, sebenarnya yang perlu dibayar balik ialah RM55,200. Maknanya upah yang dikenakan hanyalah sebanyak RM7,200 sahaja. Tuan Yang di-Pertua, Padang Terap mencadangkan agar pelajar diberi kelulusan pinjaman PTPTN tanpa perlu menyelesaikan pinjaman yang terdahulu bagi peminjam yang bertukar kursus pengajian. Polisi minta. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tarik dengan jawapan yang diberi terhadap soalan saya tadi berkaitan dengan PTPTN. Soalannya walaupun Yang Berhormat sebut nilai 7,200 itu adalah nilai sedikit, tapi bagi pelajar yang masih lagi dalam keadaan tidak ada pekerjaan, itu ada satu nilai yang mahal. Jadi saya minta pertimbangan supaya dihapuskan terus kadar, sebab itu adalah satu pelaburan jangka panjang untuk aset masa depan negara. Mereka mahasiswa ini adalah sangat penting untuk mereka akan menjadi pelapis kadar kepimpinan akan datang. Jadi apa kiranya pihak kerajaan menghapuskan terus apa jua kadar untuk memberi pelaluan yang mudah ataupun kebajikan kepada para pelajar supaya dapat mereka bukan sahaja dapat kebajikan, dapat melaksanakan tugas dalam keadaan walaupun mereka tidak ada lagi peluang pekerjaan, tetapi mereka dah hanya mampu membayar dari sudut basic hutang saja. Apa minta pandangan? Tuan Yang di-Pertua, mereka hanya perlu bayar selepas mereka telah mendapat pekerjaan, ya. Oleh demikian, kita masih merasakan kos upah sebanyak 1% itu sesuai. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, saya fikirlah ini bukan dasar, cuma saya kata saya fikir dan saya yakin Yang Berhormat juga mempunyai fikiran yang sama. Kalaulah semua orang bayar balik pinjaman PTPTN ini, saya fikir banyak perkara boleh kita berikan kelonggaran dan sebagainya. Namun saya ambil maklum pandangan Yang Berhormat tadi. Indra Mahkota bangun. Terima kasih. Saya bersetuju pandangan kata mengambil kira keboleh bayaran, maknanya kemampuan membayar kepada PTPN atas pinjaman. Cuma saya mendapat permintaan daripada ramai rakan-rakan bekas pelajar kita yang terpaksa berdepan dengan masalah pembayaran, kerana kita pernah minta Dewan ini meluluskan satu cadangan dulu untuk memasukkan tuntutan pembayaran tu dilibatkan keluarga ibu bapa dan juga
kita pernah dah cadangan untuk memasukkan kuasa kepada lembaga hasil dan negeri untuk memungut bayaran itu telah pun kita masukkan dan akan dikuatkuasakan. Jadi dalam hal ini golongan yang membayar ini sama susahnya pun dengan rakyat yang berpendapatan 3,000 bawah. Mungkin dia lebih susah daripada itu. Kerajaan kita dah bagi RM500 setiap satu isi rumah. Nak berbandingkan dengan kedudukan mereka ni, mereka jauh lebih susah sebenarnya daripada yang menerima BRIM RM500 seorang. Kalau secara praktikalnya kita boleh atau mengambil kira perkara ni, rasanya setakat 2-3% charge itu kita boleh waive sebenarnya. Tidaklah menjadi keuntungan atau menjadikan apa-apa kepada tabung itu dalam jumlah yang sedikit. Walau macam mana pun, saya nak cadangkan soal keboleh bayaran ini kita boleh minta persetujuan daripada peminjam itu selepas adanya pendapatan daripada penggajian dan sebagainya secara tetap, dan kita boleh atur standing order sekiranya apa-apa pembukaan akaun ataupun di bank mana-mana yang dibuat oleh seseorang penerima pinjaman atau peminjam. Tapi bukan sekarang, semasa mereka telah melalui zaman stabil dalam pendapatan boleh guna mereka. Ini antara cadangan yang saya rasa mereka tidak akan tolak, dan sekiranya cas itu dinaikkan pada kadar pinjaman biasa pun tak ramai yang akan membantah. Cuma sekarang ni dilihat terlalu beban kepada mereka kerana mereka tidak punya kemampuan untuk membayar, apatah lagi apabila keluarga mereka diheret sama dalam keadaan ini. Walau macam mana pun, Yang Berhormat Menteri, saya nak berterima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi perhatian. Dalam minggu lepas ada 6 orang pelajar yang datang jumpa Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri, yang katanya ditarik balik pinjamannya oleh satu tabung Yayasan Terengganu kerana disyaki kata mereka ni terlibat dalam perhimpunan bersih. Saya berpeluang untuk bercakap dengan pelajar ini sendiri yang dirujuk ni 6 orang. Dia menceritakan mereka sebenarnya tak ada terlibat apa-apa pun. Tapi walaupun tidak dalam Kementerian Berhormat pinjaman itu secara direct dan sebagainya, tetapi masih dalam ruang lingkup pengajian tinggi. Saya minta selain daripada Yang Berhormat mendengar kedudukan mereka tu, tapi tolong kaji atau tolong kalau boleh nasihatkanlah Yayasan Terengganu ni. Tak perlulah nak ambil tindakan macam tu sebab merugikan kerajaan negeri Terengganu. Sebab 6 orang ni pendidikan yang diambil, subjek yang diambil ni sangat bagus dalam bidang perubatan dan sebagainya. Jadi kerana perhimpunan bersih yang ada elemen politik lebih kurang tu, nak hukum budak-budak rasa ini bukan zaman dia lah, obsolete already, tinggalkan macam ni. Terima kasih ya. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya suka bila Indera Mahkota dia menyampuk macam ni. Dia polite dan memberi cadangan yang baik-baik, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Yang last kali itu pun sedang diusahakan. Terima kasih Tuan Menteri. Apa yang jadikan kita khawatir ialah sebelum ini yuran untuk pergi ke college ini ialah 130,000. Tapi untuk pergi untuk kursus yang sama melalui Lincoln dijadikan 200,000. Jadi 70,000 yang ditambah. Dan apa yang kita worried lah, ialah ada ke kickback yang diterima. Kerana katakan 300 pelajar setahun dengan harga tambahan, yang yuran tambahan 70,000 seorang, ini lebih kurang 21 juta setahun sebagai profit untuk Lincoln, hanya untuk menganjurkan, untuk mengaturkan daftar pendaftaran pelajar ini ke Ukraine. Jadi adakah sistem yang kita ada untuk buat regulation, untuk quality control and all that, when the profits are so high, apakah kemungkinannya undue influence lah, pengaruh yang tidak diingini, yang tidak sesuai. Kerana masalah dia ialah bila mereka balik ke Malaysia dalam 5 tahun, 6 tahun, dia akan rawat us, our children, our families are going to be treated oleh pelajar ini. Dan jika ada satu hanky-panky dalam sistem di mana mereka dilulus,
Sekarang orang yang pergi ke Ukraine ni, bila mereka datang balik, mereka kena ambil exam yang diset oleh MQE untuk memastikan mereka ada sampai tahap yang perlu. Tapi sekarang oleh kerana mereka pergi dengan Lincoln ke Ukraine, kepada kampus yang sama, syllabus yang sama, mereka datang balik, mereka automatic daftar, mereka automatic dapat praktis di sini. So the issue is the problem of regulation. Adakah sistem yang kita ada, mekanisme kita untuk regulate ini, adakah dia cukup kuat supaya dia tidak pengaruh oleh the mega bucks that's there in the business. Inilah soalan saya, dan saya rasa ini satu yang harus disiasat. Jangan jika hanya timbalan menteri kata no problem, semua okey, I'm not so sure of it kerana it's mega bucks ya. Terima kasih. Sebenarnya ada dua perkara besar yang Berhormat timbulkan. Satu ialah dengan izin, the unending debate on the downside of commercialization of higher education. Itu memang kami sentiasa cakna, sentiasa concern dengan perkara tersebut. Dan ini adalah menjadi sebab kenapa kita ada audit di Jabatan IPTS yang sentiasa membuat audit terhadap IPTS, dan ada IPTS yang dikenakan tindakan, apalagi jika ada concern yang munasabah yang datang daripada masyarakat, apalagi kalau datang daripada orang seperti Yang Berhormat. Namun demikian, saya yakin tidak berlaku unsur-unsur yang dirisaukan oleh Yang Berhormat itu. Saya tak kata saya tak risau, tapi saya yakin dia tidak berlaku, at least at the point of ia diluluskan. Namun saya dapat memahami maksud Yang Berhormat itu, dan saya akan minta supaya pihak IPTS melakukan audit dalam hal ini. Perkara yang kedua ialah soal kualiti pendidikan yang dibekalkan oleh pihak-pihak yang menawarkan kursus ini, termasuklah IPTS kita. Di sini juga kita sentiasa memantau kualiti mereka itu. Misalnya ada pelajar-pelajar kita yang dihantar ke sebuah negara lain sebelum ini, yang apabila mereka pulang, kita mendapatkan maklum balas daripada pengarah-pengarah hospital tempat mereka melakukan housemanship, tempat mereka bertugas. Dan apabila kita dapati laporan daripada pengarah-pengarah hospital itu tidak begitu memberangsangkan, kita menyambung kebenaran, membenarkan pelajar-pelajar kita dihantar ke negara-negara tersebut. Walaupun di sini ada sedikit berbeza, kerana kes yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat itu melibatkan IPTS kita. Yang saya maksudkan tadi itu melibatkan universiti luar, namun ada persamaannya, iaitu dari segi kualiti pembelajaran yang disediakan. Terima kasih. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, IPTA sebenarnya digalakkan. Boleh saya minta penjelasan tentang itu MPP? Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker. Saya nak tanya sikit. Kerana saya rasa sebenarnya saya pun terima banyak komplain aduan daripada MPP, terutamanya dari kerana mereka cakap bahawa pelantikan eksekutif caretaker dengan izin tersebut bukanlah dibuat oleh MPP yang sedia ada itu, tetapi mereka dan mereka tidaklah terlibat dalam itu proses untuk pelantikan eksekutif caretaker. Jadi soalan saya, kenapa kita tidak boleh melanjutkan itu tempoh masa MPP supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka untuk 6 bulan lagi untuklah urusan-urusan perwakilan dan juga sebagainya. Kenapa kita perlulah wujudlah satu eksekutif caretaker di mana pelantikan bukanlah dipilih ataupun dilantik oleh mahasiswa-mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Ini sebenarnya adalah semata-mata untuk mengelakkan daripada ada tuduhan kalau MPP itu dilanjutkan dan sebagainya. Jadi ini adalah satu keputusan administratif yang dibuat untuk memastikan bahawa isu-isu kebajikan
perkara-perkara kebajikan itu dapat dilaksanakan dengan berterusan. Tapi saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat. Saya juga ada menerima aduan dan sungutan daripada pemimpin-pemimpin mahasiswa tertentu dalam konteks executive caretaker ini. Tapi insya-Allah kita akan cuba uruskan supaya tidak berlarutan dan tidak menimbulkan perkara-perkara yang menggusarkan mana-mana pihak.